Allah akbar. Mana bu? Angkat ikan, ngoh nak makan nasi ayasang. Oh tak Buat apa? Lauk apa ni? Ngoh nak makan cicah ayasang. Bangkang ke dia ni? Pasang. Tak Tiga ekornya. Oh, tahu tak abang balik kerja ni kan singgah dekat rumah makcik lembek. Tahu tak? Minum pek gigi mu kakak ipo je tu. Minum pek kan minum pek balah dengan pek kan. Ya minum pek tu minum adik ipo makcik lembek. Ya. Pek dengan makcik lembek adik beradik. Abang dekat apa baru ni lah, ya. Tadi larak gitu deh. Susah hati minta apa makcik lembek backup je. Tahu tak apa? Pasal pek pergi serang rumah je. Pagi tadi. Apa tu? Pergi serang nak pergi kanyang mulut minum pek. Dah kanyang ke tak? Nak kanyang lada. Tak tahu tak aku. Jadi dia depan perut lah. Jadi minta makcik lembek backup je pasal kaki hak yang minum pek cara ni makcik lembek kan banduh dengan pek dia masuk capur gatal pasal nak backup makcik lembek. Lepas tu dah pasal kena lepas tu dah awal abang pun lah layang betul abang butik dia nak pergi jumpa dengan mak apa kau abang nak jumpa kerja dengar tu lagi dah cara ayah banduh aduk cara orang. Pening pala dengar. Pening pala-pala. Dah apa je pun sibuk-sibuk masalah orang lain je masuk capur. Nak backup. Ya kuih abang panggil. Tak kuih dah pasal abang pergi jumpa dengan apa mak porang jadi. Dah abang dengar dia cakap minta tolong backup je. Kalau napa-napa kalau PA mari buat ganyang sungguh dengan ada jagung mulut kan. Glebek mulut. Takut. Nakut. Jadi nakut tu tak tahu nak cari masalah orang. Balah nak balas sungguh pada kita dah. Orang tahu ini nakut tu jangan masuk capur seorang. Nakut sangat. Ya, kerja terima kasih. Masuk ni.